Tak kira. Kira hak dia kasih saja. Kepala bapak kau. Dia mai berkempen, mai bercakap, mai depan orang ramai. Dia bercakap macam negeri-negeri ni bergayut kat dia. Menumpang dia. Duit semua dia punya, kita pergi tumpang dia. Hei! Hang ada tu pasal kita serah kuasa. Hang ambil kuasa negeri-negeri. Jadi persekutuan. Tiba-tiba hang kata negeri gayut kat hang. Terbalik kot. Hang ada bila negeri serah kuasa tu. Negeri kuasa. Semua kuasa kutip cukai rotek semua dulu. Walaupun tak ada kereta hari. Dululah. Semua kuasa ni negeri punya. Bila nak tubuh persekutuan, kita serah kuasa ni. Melalui satu perjanjian. Dia ada tanggungjawab. Bukan ambil kuasa tu free. Dia ada tanggungjawab. Dia duk main, dia janji kata kerajaan persekutuan buat tu di negeri ni. Buat ni, buat ni, buat ni. Bala. Tu yang aku nak maki tu. Tu tanggungjawab persekutuan. Ikut perjanjian, ikut perlembagaan yang telah dipersetujui. Bukan pasal hang tera. Bukan pasal hang baik tak ada mana. Baik ada mana, tuan-tuan. Dia pergi kedah, dia habak loji nu, dia buat loji, dia buat. Adalah budak Johor ni, nama apa tahu. Hak nu dia buat, hak ni dia main, hak nu, hak ni, hak nu. Yang ambil, hang tak kira. Yang diambil pada Johor, hang tak kira. Yang ambil pada Terengganu, pada Kelantan, pada Pahang, pada Perak, pada Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Tak kira. Kira hak dia kasih saja. Kepala bapak kau. Keluar dah. Hak hang ambil, hang kena habak juga. Bukan kira hak hang bagi. Hang bagi itu pasal tanggungjawab. Dah tulis dah. Dah bersetuju dah. Ada agreement. Telah diratifikasikan. Telah diperakui. Sebab tu adalah Malaysia. Kalau negeri tak serah, Malaysia tak ada. Ada negeri-negeri ya. Bila hang dah pegang kerajaan persekutuan namanya Malaysia, ada tanggungjawab. Mana boleh hang mai habak kata hang baik kalau tu hang bagi. Hang bagi tu kena hang baik, kena negeri lemah. Negeri ni bukan lemah. Negeri ada kuasa tu hang ambil. Kalau kuasa tu ada kan negeri lebih teror pada hang ni. Sebelum 1957, siapa yang bangunkan Johor? Siapa? Ada orang Johor yang bangunkan negeri Johor. Bukan Anwar Ibrahim. Bukan Mak Sabu, bukan Anthony Loke, bukan Hana Yoh. Bukan. Negeri ini telah ada kuasa, ada kerajaannya. Pentadbiran moden 1885 ni negeri ni. Johor Darul Ta'zim. Kedah Darul Aman lagi tua. Selangor lagi tua. Semua negeri dah ada kerajaan. Hanya yang kata negeri itu tumpang hang. Lah aku tanya, dah hang tera sangat, tanah hang dari mana? Tanah kerajaan persekutuan ada di mana? Wilayah hang tang mana? Tak ada. Tak ada.
Dia ambil Kuala Lumpur daripada Selangor. Baru ada wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Ambil Putrajaya. Wilayah Sekutuan Putrajaya. Ambil Labuan dari Sabah. Baru wilayah Sekutuan Labuan. Tu nama wilayah persekutuan. Bukan saya saja. Boh nama wilayah persekutuan. Tu je tanah hang. Nak abang bagi. Sedang diringit. Hang tak ada sebelum ni. Dan pergi jajah kata, sana Kelantan susah, saya bagi. Terengganu susah, saya bagi. Kedah susah, pun saya bagi. Tak sedang diri. Itu bukan bagi, itu tanggungjawab. Ada agreement. Ada dalam perjanjian, persetujuan. Penyerahan kuasa kepada federal. Sebenarnya tu hang kena buat. Bukan kerana hang kuatkan ni lemah. Bukan. Kerana itulah adanya persekutuan, adanya negeri. Ini basic ngaji am, tuan-tuan. Lepas ni mereka nak main bohong tak boleh ha. Kami tahu dah.